Orang duk kata ni jual baju Islamik ni mesti tunggang agama. Kalau kita tengok dari satu sudut, raya kurban, kalau kita kira kan, kenapa Allah SWT bagi tahu lepas sembelih tu yang lagi besar, yang paling gemuk, warna putih, apa benda semua yang sempurna, tanduk semua kan, untuk apa? Kerana dia akan kembali pada hari akhirat nanti. Bi quruniha wa ash'ariha wa azlaf. Mari dengan kuku dia, dengan bulu dia, dengan apa kan, dan menjadi tunggangan kita. Orang duk kata ni jual baju Islamik ni mesti tunggang agama. Kita tanya balik, nak tunggang apa yang Allah bagi masuk syurga? Kita bukan mempergunakan agama, tapi kita ambil dia sebagai cara kita ke syurga. Orang duk kata tunggang tu memang kalau yang jenis jual agama tu memang parak lah. Itu kita kena hentam. Tapi kalau orang yang jual tudung, orang yang jual baju macam kita ni kan, surau konsep ni, adakah benar ini tunggangan agama? Jadi kau tanya diri kau balik. Lepas hijrah, mulalah start jual kopiah. Kopiah ni pakaian Nabi, baju ni pakaian Nabi. Saya berubah, ni lah jalan saya. Nah, saya buat apa? Dia mula datang berkira, ini tak boleh, itu tak boleh kan. Akhlak kita dengan keluarga. Ramai orang hari ni, termasuk saya lah, kadang-kadang benda tu dia jadi fikir satu benda yang, contohnya okay, kita ada business, so kita buat sistem macam-macam untuk business, kita allocate budget untuk business. Tapi bila datang keluarga kita ni nak buat benda tu agak susah. Jadi dia mula datang berkira, ini tak boleh, itu tak boleh kan. Nak spend ni tak boleh. Saya lah masa tu. Benda tu dia ramai kita dengar hari ni, ramai orang baik dengan orang luar, tapi dengan keluarga sendiri dia jadi sebaliknya kan. Benda tu saya rasa benda yang remeh bagi setiap orang, tapi dia bagi impact besar. Betul. Benda tu ada dalam hadis juga Ustaz kan. Nabi SAW beritahu khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik dengan keluarga dia.